an hadhil faridah. An hadhil faridah itu banyak hak keliru tu dalam kitab-kitab apa ni Abu Daud ni, nuskah-nuskah ni yang ada ni. Kalau mengikut apa ni Syekh Khalil Ahmad ni, hak dia kata ala hadhihi tariqah, hak tu lebih terang, paling terang dalam hak banyak-banyak ni. Janak ala hadhihi tariqah, bukan an hadhihi al-faridah. Kalau an hadhihi al-faridah apa makna? Yakni mengikut cara ni juga. Cara ni juga. Yang ni tuan dia tu la yujnabu ashabuha, ataupun la yajnubu ashabuha. Mana tuan-tuan dia tu tak boleh buat pergi jauh. Yaqul, katanya, ini kata Ibnu Ishaq, wala yakunu ar-rajul bi aqsa mawadhi'i ashabis sadaqah fatujnabu ilaihi. Jangan. Jadi hak ni tafsiran ini nampak lebih keras serupa dengan jalak juga. Hak ni lah hak dia kata Hafiz Ibnu Hajar ambil ni, dia kira ambil daripada hak ni. Hak ni tidak ada makna kelainan, keistimewaan, perbezaan, tidak ada. Jadi apa ni, seseorang itu tidak boleh berada jauh daripada ashabis sadaqah. Ashabis sadaqah tu tuan punya binatang ternakan, itulah ar-rajul di sini, mana pemungut zakat tu. Tak boleh dia duduk satu tempat yang jauh, lepas tu dibawakan binatang-binatang itu kepadanya. Itu serupa dengan jalak. Jadi apa faedah duduk apa ni hak serupanya? La jalaba wala janaba ni kesimpulannya tidak boleh berada di satu tempat yang jauh daripada binatang ternakan, lepas tu minta binatang ternakan tu dibawa mari. Serupa. Apa makna? Hak serupa tu tidak boleh sebagai takkid saja kepada yang pertama. Sebagai takkid kepada yang pertama itu tidak boleh. Hak moleknya makna berlainan lah. Makna berlainan. Ini tafsiran. Ini tafsiran, bukan hadis ni. Tafsiran Ibnu Ishaq terhadap makna la jalaba wala janaba. Hak moleknya seperti tadi, tafsiran seperti tadi. Jalab ini merujuk kepada pemungut zakat. Siapa menyusahkan orang buat mari kat dia di satu tempat. Janab ni anjuran kepada apa ni tuan punya binatang tu, iaitu jangan buat lari, bawa pergi jauh binatang-binatang dia tu supaya menyusahkan pemungut zakat ni. Kalau nak, dah muka Nabi suruh pergi kan, dia suruh mari hadiah tu lah jadi susahnya kena pergi, dia bawa jauh. Barulah dua-dua tu ada arahan, baru munasabah, baru sesuai. Walakin tu'khadhu fi mawdi'ihi. Tak apa, hak tu serupa je. Babur rajul yabta'u sadaqatahu. Ini orang beli sedekah dia beri sedekah kat orang. Sedekah. Pada tu orang tu nak jual, boleh ke tidak nak beli? Dia jadi salah seorang lah daripada pembeli. Ataupun orang tu dia beri zakat pada satu orang tu, dah jadi milik orang tu nak jual, boleh ke? Itu persoalannya. Babur rajul yabta'u sadaqatahu. Nombor 2, 101, nombor 2, hasyiah nombor 2. Kita biasa sikit dengan istilah tu. Kalau kita di 101, hak datah tu orang panggil matan, teks, hak asal. Hak baris yang kedua tu, tengah tu orang panggil syarah. Hak bawah tu ta'liq ataupun hasyiah. Ta'liq, hak bawah ta'liq. Apa yang dikatakan hasyiah? Hak tulah lah hasyiah dengan ta'liq. Sebab dalam kitab dulu dia biasa juga di tepi tu, dia tepi tu, komentar tu dia buat tepi, bukan bawah gini. Atas dasar tepi tu lah orang panggil hasyiah. Maksudnya hak tulah je. Hak tulah. Kalau macam ni dia panggil ta'liq. Hak ni dia bergantung ni dengan hak atas tu, ada kaitan dengan hak atas tu. Makna dia nya komentar. Cuba tengok komentar nombor 2. La yajuzu shira'uhu 'inda Ahmad wa huwa wajhun lil Malikiyah. Tidak boleh, tak harus mengikut Imam Ahmad, tak boleh nak beli. Orang tu kalau dia beri sedekah, orang tak boleh nak beli. Zakat kau tak boleh. Ini juga satu pendapat dalam mazhab Malik. Satu pendapat ulama-ulama dalam mazhab Malik. Wasalasatu 'ala al-jawaz. Hak tiga lagi, hak mazhab hak besarnya, hak tiga lagi
Kalau mazhab Malik, Imam Malik pun lagu tu jugalah hak tiga. Hak tadi hak kata tak boleh tu satu pendapat bagi ulama-ulama dalam mazhab Malik. Hak tiga lagi tu Malik, Syafi'i, Hanafi. Alal jawaz, boleh. Lepas tu hak larang di sini, larang ni termasuk dalam karahah tanzihiyah, atas dasar beradab, atas dasar hak lebih molek, li'alla yutasamaha fil qimah atau li'alla tashruf an-nafs ilaiha kadha fil awjaz. Apa yang tak boleh, yang tak bui tu tak molek tu. Kalau hak kata haram, haram lah. Tak boleh lah. Apa yang tak boleh? Kalau hak kata tak molek pun tak molek, tu apa tu? Agar apa ni, orang yang bui zakat ataupun bui sedekah saat ni, hak nak jual tu tidak bermudah-mudah dalam apa ni, menentukan harga tu. Moga hak dia juga bui kita. Jual sepatut ni nak jual, kalau kau orang lain jual lain harganya, tapi dah orang tu malu mata kau, malu Allah kau, kita kata nak melera kau, ikutlah atas nama gapo pun. Jadi harga tu kurang. Tu sebab tak boleh. Selain daripada tu, supaya kita ni apabila bui tu mana kita ikhlas, semua tak ada fikir dah nak ambil balik. Biar lagu tu, perasaan tu. Jangan, kalau kata masih ada lagi ruang untuk beli, kita nombor satu sekali duk menggantung ke harapan untuk belinya dengan harga yang murah pulaknya. Tak sewi jadi berlaku begitulah. Tak sewi berlaku begitu. Hak moleknya tak sah. Tak sebiar ikut dia lah, dia nak jual dengan harga berapa, begitu. Ini riwayat daripada Abdullah bin Umar, bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ada bui kok orang kuda. Bui kok orang kuda. Dia bui tu asalnya untuk fi sabilillah lah. Lepas pada selesai fi sabilillah tu tak boleh kamu lah, kira-kiranya gitu. Boleh kamu awak pergi perang, lepas tu boleh kamu. Tiba-tiba Sayyidina Umar mendapati orang tu, kuda dia tu tak dijual oleh orang yang dia bui tu. Dia pun nak beli lah, nak beli. Tapi sebelum pada tu dia berasa juga tak sedap. Lagu mana lah, maka tak boleh. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata jangan beli. Jadi orang yang kata tak boleh tu, tidak harus tu, dia larangan ni dengan makna haram lah. Jangan beli dan jangan kembali kepada sedekahmu. Walaupun dengan cara beli, orang panggil kembali juga. Sebab apa? Sebab orang yang diberi tadi boleh jadi dia malu Allah dan sebagainya, malu mata, dia akan jual dengan harga lain. Dia melera kepada orang yang bui itu. Gitulah. Kira-kiranya seperti orang yang kembali mengambil sedekah balik lah. Kalau tidak ambil semua pun sebahagiannya, harga hak dipotong tu ambil juga faedah hak tu. Kalau tidak ambil semua pun sebahagiannya, dia dapat untung dah juga. Tak sel lah gitu. Yang ni apabila kita buat kebaikan tu, hati kita kena betul-betul ikhlas, dan tak ada dah, jangan menggantung harapan lagi pada benda yang kita bagi tu. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain ada disebutkan serupa anjing, kata dia, yang jilat mutah dia. Itu dia nak suruh kita dia berasa jijik lagi lah. Tak sel lah, kok mana-mana pun ambil balik sedekah ni. Kemudian kuda hak Sayyidina Umar ni, dia ada nama kuda, mana boleh bubuh nama binatang ni, boleh kita bubuh nama juga, boleh. Nama tu nama bunga ke nama gapo ke, boleh. Boleh. Nama kuda tu apa dia? Al-Ward, mawar nama kuda tu. Jadi kuda tu asal dia hak siapa dia? Hak Tamim Ad-Dari.